Alright, bersama saya Zafiq daripada Sengkawal. Hari ni saya nak review sikit kereta underrated. Dia kereta ni orang kata murah sebenarnya, tapi tak ramai orang nak beli. Tak tahu kenapa. Tapi korang boleh saksikan. So kereta yang pertama iaitu kereta Hyundai. Hyundai apa? Hyundai Ioniq 1.6 HEV tahun 2018. Okey, kereta ni harga dia 34,999. Bulanan dia pula lebih kurang 4,500. So nak tahu second car pula saya nak tunjuk ni. Nak tak? Jom. Jauh-jauh kakak datang, adik pun jawaban. Maaf kakak, adik suka. Oktober O-nya apa? Okey. So kereta yang kedua pula iaitu Hyundai Elantra. Elantra 1.8 Premium. Kereta ni value buy So harga kereta ni tahun 2015. So harga kereta ni adalah 29,999 dan bulanan dia lebih kurang dalam 6 ke 500 lah. Hyundai. So kalau korang berminat nak tengok kereta-kereta yang lain, korang boleh isi form di bawah ni. Contact kami. Kami akan uruskan untuk anda. So saya Zafiq signing off. Adios.